Betul ke bahaya minum air sejuk lepas makan benda berlemak? Lemak boleh beku dalam badan. Mitos ni ramai gila percaya. Mitos ni sebenarnya dah lama berlegar. Ramai orang pesan, jangan minum air ais lepas makan berlemak. Nanti lemak beku dalam badan. Tapi dari sudut sains, jawapan dia ringkas, tak betul. Pertama, suhu badan manusia sentiasa stabil, sekitar 36 hingga 37 darjah Celsius. Bila kita minum air sejuk, badan akan panaskan semula air tu dengan cepat. Dia tak kekal sejuk lama pun dalam badan. Kedua, lemak tak membeku macam orang yang bayangkan. Lemak dalam badan tak tiba-tiba jadi beku hanya sebab minum air suhu 4 ke 10 darjah Celsius. Yang ketiga, proses perhandaman bukan bergantung pada suhu air. Lemak dipecahkan oleh enzim dan hempedu, bukan oleh panas atau sejuk air. Dan yang paling penting, lemak dalam salur darah tak akan mengeras sebab minum air ais. Plak kolesterol berlaku sebab keradangan, gaya hidup dan pemakanan jangka panjang, bukan sebab air sejuk. Jadi, dari mana datang mitos ni? Biasanya daripada perbandingan minyak dalam cawan. Tuang air sejuk, minyak beku. Masalah dia, tubuh manusia bukan cawan dan sistem kita jauh lebih kompleks. So, kesimpulannya, air sejuk tak membekukan lemak. Ini mitos lama yang ramai masih percaya. Minum ikut keselesaan dan yang penting, gaya hidup sihat secara keseluruhan.